Kalau kita nak kaya dengan emas, kita jangan beli emas ni sama macam main saham. Maksudnya beli jual tu terlalu kerap. Okey, jadi tuan-puan, nak kaya dengan emas, kita kena follow daripada pakar emas. Jadi apa yang saya belajar daripada pakar emas, guru saya, penulis buku wang emas ni, okey, kata-katanya yang semakin kaya dengan emas ni adalah bukan golongan yang jadikan emas ni sebagai seperti saham. Maksudnya terlalu kerap beli jual, akhir sekali tabungan emas ni tak bertambah. Yang semakin kaya dengan emas adalah bagi golongan penyimpan emas, yang mana fokus dia tambah emas. Dah ada satu keping, ditambah lagi satu keping, tambah lagi. Itu maksudnya kaya dengan emas, maksudnya emas simpanan emas dia bertambah setiap bulan. Berbeza dengan yang anggap emas ni seperti saham, dia dah untung sikit dia jual. Lepas tu untung tu pergi ke mana? Pergi berlanja. Jadi tabungan dia tak bertambah. Sebab untung emas ni adalah dari sudut kenaikan harga. Tapi yang lebih untung adalah bagi mereka yang banyak kepingan emas dia. Beza yang ada 5 dinar ataupun yang ada 100 dinar, yang untung adalah yang ada 100 dinar. Jadi cara yang paling mudah kita nak untung dengan emas ni adalah kita nabung dekat aplikasi ni supaya kita mudah nak tambah kepingan emas kita, supaya kita mudah nak keluarkan. Dah ada 21.25 gram dekat dalam akaun, kita boleh keluarkan dekat tangan, pegang, dapatkan aura emas. Lebih besar emas pegang dekat tangan, lebih kuatlah aura untuk kita tambah lagi kepingan emas. Jadi itu yang menjadikan kita semakin kaya. Jadi kalau ada apa nak tanya tentang emas, boleh drop saja dekat komen. Nak mula simpan emas dekat Ecomascap, dekat video saya tu ada step by step.